Sekali lagi hantaran ke dalam box. Cabar Bubakar, peluang di sini untuk Eduardo Jose. Membuka jaringan untuk pasukan pelawat. Daripada situasi bola mati Yusri Ceklah, kita dapat lihat bagaimana kelebihan di udara, faktor fizikal diambil dengan sepenuhnya, digunakan sebaik mungkin. Kehadiran Bubakar Gueye dan juga Wilmar Jordan dalam box. Tandukan Yohanes Kandaimu, kita lihat sekali lagi delivery dari depan. Delivery awal untuk mencari Enzo di bahagian far post. Dan itulah dia yang ditunggu-tunggu untuk striker dari Perancis ini, Enzo Celestin. Dia begitu dikawal ketat dalam babak yang pertama sebentar tadi, isolated. Tetapi dalam babak kedua, dia menunggu peluang. Dan apabila ketika dia 11 lawan 10, anda dapat rasakan dengan kelebihan dia bahagian hadapan, dia akan mendapat peluang. Dan lihat peluang pertamanya yang dihidang di bahagian far post. Satu sentuhan sahaja yang diperlukan untuk menggamatkan suasana di Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru, Kelantan. Soba Milani dan Fayad dibawa masuk. Sebelum itu Hishamuddin ketika half time. Bola yang agak cantik di sini, tandukan masuk. Apa sudah jadi Zarif Irfan? Terlepas dari genggaman beliau, dan Kelantan sudah pun hampir 2 langkah ke separuh akhir. Terus gamat suasana di Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru. Dan dijatuhkan Syafiq. Sekali lagi Fayad, ada melibatkan tumbukan mungkin di situ untuk peluang memenangi trofi. Kad kuning saja yang dilayangkan. Wow. Dan ada kad merah untuk Syafiq. Dan saya kira itu atas dasar tindakan pertamanya. Ni kita lihat sekali lagi, apabila Fayad menjatuhkan beliau, dia bangkit serta-merta berhadapan dengan Fayad di situ.